الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم بسم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Walabot. Okey suara Kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey Mic okey suara okey Share tak share pun. Kita share juga Saya pun nak share juga. Sorry lah lewat sikit je gini malam ni. But malam ni saya standby dua account je. Kalau gone, Telegram Tim Malabot. Kalau gone, kita sambung dalam Telegram Tim Malabot. Boleh? Setuju? Kau setuju? Saya setuju. Tajuk malam ni, keranda untuk Salim Kunyit Kongkang. Keranda untuk Salim Kunyit Kongkang. Tapi sebelum nak sampai keranda Salim Kunyit Kongkang tu, kita ulas dulu apa yang berlaku hari ni. Korang ni kalau bab saling kongkang laju je korang nak tahu kan, betul tak? Relax lah, sabar lah kita ulas dulu apa yang berlaku hari ni, kan, betul? Apa dia ni? Tajuk macam para rekod. Saya rekod. Okey guys, alhamdulillah hari ni kita tengok satu program lah, program Convention 153 yang diadakan di Dewan Auditorium Tunku Abdul Rahman lah, dalam compound Solomar Bistro. Saya yakin ramai orang nak tahu kan kenapa Seadir cakap boykot. Cakap boykot tak support, tiba-tiba hadir pula. Alah. Tak apa. Yang tu kita akan untold story. Mesti kau nak tahu kan kenapa hadir. Tim Walabot dah tahu dah. But untold story lah. So saya akan ceritakan benda ni nanti. But saya nak highlightkan dengan apa yang diucapkan oleh Tun Mahathir hari ni. Jadi hari ni ucapan Tun Mahathir adalah ucapan pembukaan dia lah. Tun Mahathir cerita pasal sejarah lah. Kadang-kadang bila kita tengok Tun Mahathir ni, dia cakap ni benda sama je, dia ulang-ulang. Benda sama dia ulang-ulang. Kenapa benda sama dia ulang-ulang? Sebab Melayu ni mudah lupa. Melayu ni mudah lupa. Jadi sebab tu Tun kalau cerita pasal orang Melayu ni, dia tak jemu. Dia tak pernah berputus asa lah. Saya yakin kalau orang yang dulu ikut dia pun dengar, sama je dia cakap sekarang ni. Benda sama sebenarnya. Dia cerita pasal perjuangan orang Melayu, pasal tanah Melayu ini. Benda sama je dia cerita. Sebab dia nak sedarkan kita. Dia nak ingatkan kita. Supaya orang Melayu ni jangan mudah lupa. Jadi macam saya ni, selalulah juga kan dengar. Daripada dulu lah dengar kan. Cuma kadang-kadang, macam hari ni ada benda lah. Ada perkara-perkara yang dia tambah lah. Ada perkara-perkara yang dia tambah, benda yang baru. Sebab tu ucapan Tun Mahathir ni, walaupun dia berulang-ulang, tetapi tiap kali kalau dia ucap tu, kita dengar macam sama, tetapi ada perbezaan. Ada perbezaan. Kalau korang perasan, perasan ke? Ada perbezaan. Macam hari ni, dia cerita pasal orang Melayu. Sebelum ni pun dia cerita pasal orang Melayu. Dia cerita pasal 4 wilayah Selatan Tai, dia cerita pasal Riau, dia cerita pasal Singapura.
Sebelum ni pun dia cerita, tapi dia akan ada penambahan-penambahan tu. Dia akan ada chapter-chapter dia. This is Tun Mahathir lah. Jadi sebab tu, kalau Tun Mahathir ni, dia berucap, kalau dia bercakap, korang kena dengar. Korang kena dengar. Macam saya akan dengar lah. Sebab tu kadang-kadang ucapan yang terlepas pun saya akan dengar balik. Pernah satu ketika dulu, saya tengok balik ucapan lama-lama. Ucapan yang Tun lama-lama ni saya akan dengar balik. Dengar. Sebab ada banyak benda-benda penting yang Tun sampaikan lah. Untuk kita lah. Orang Melayu ni khususnya. Nak bagi kesedaran kepada orang Melayu. Jadi macam hari ni, Tun menceritakan lah tentang bagaimana satu jajahan Melayu yang besar akhirnya terlepas satu demi satu akibat penjajahan. Akibat British waktu itulah. British, macam mana Riau pecah dengan Belanda. Akibat dijajah lah. Kita ni yang berpecah ni 4 wilayah Selatan Tai, Singapura, Kepulauan Riau. Sebab dijajah lah. Jadi Tun ingatkan kita ni, bahawa kita ni dijajah ni beratus tahun menyebabkan kita ni terpisah. Jadi hari ni walaupun Riau tu Melayu, tetapi dia di bawah Indonesia lah. 4 wilayah Selatan Tai tu walaupun dia Melayu, dia di bawah Thailand lah. Begitu juga dengan Singapura, walaupun tu tanah Melayu. Tapi hari ni tak adalah Melayu kat situ lah, tak ramai lah Melayu. Sebab itu semua adalah milik orang Melayu. Yang mana terlepas akibat daripada penjajahan kerana pengkhianatan. Khianat tu. Sebab ada pengkhianatan. Contoh macam Singapura. Sebab khianat menyebabkan Singapura tu terlepas. Dia tak balik daripada, dia mesti ada pengkhianatan. Jadi hari ni pun perkara yang sama juga. Tun ingatkan, Tun nak relatedkan apa yang berlaku dulu ni. Kehilangan kita punya wilayah 4 Selatan Tai, Singapura, Pulau Riau ni akibat pengkhianat. Akibat penjajahan British, dijajah dan adanya bantuan pengkhianat. Tun nak relatedkan dengan apa yang berlaku hari ni. Perjanjian Anwar Trump yang mana meletakkan negara ini tergadai sekali lagi di bawah US pula oleh kerana dek pengkhianat ini. Yang ini yang Tun nak highlightkan hari ni. Itu saya cakap, kena dengar ucapan Tun Mahathir ni. Jadi pun adalah waktu dengar ucapan Tun Mahathir, ada yang nak duduk sebelah saya. Tak kenal lah dia. Lepas tu dia nak borak dengan saya. Saya cakap, sekejap bang, habis Tun Mahathir kan cakap kita borak. Habis Tun Mahathir cakap kan kita borak. Kan? Catik poin-poin penting. Kadang-kadang orang ni dia tak appreciate. Betul, tak appreciate waktu Tun berucap. Dia tak tahulah guys, saya nak cakap kan. Old man 100 tahun, masih berjuang. Dia bercakap, kita tak nak ambil dengar. Rugilah. Satu benda yang kerugian lah. Dan hari ni Tun juga cerita tentang bukan warga negara lah. Seperti mana yang semua orang tahu. Orang Cina, orang India. Yang bukan warga negara, menjadi warga negara. Warga negara tanah Melayu. Bukan warga negara Malaysia ni. Ni kita cerita warga negara tanah Melayu. Dan sebenarnya kalau korang perasan ucapan Tun hari ni, bila Tun bercerita tentang bangsa lain yang masih tak mau jadi, tak nak ikut, nak bercakap dalam bahasa dia, nak sekolah dia, parti politik pun nak parti dia. Tun menceritakan, mengingatkan kita tentang apa yang Tun cakap tahun 2021. Siapa ingat? 2021, kalau korang ingat, apa yang Tun duk cakap? Apa yang Tun duk cakap? Tun cakap asimilasi. Tun cakap asimilasi. Jadi sebab itulah kalau sahabat-sahabat seperjuangan Tim Walabot, dia faham apa yang saya sampaikan ni. That's why negara ni, kita perlu reset. Kalau kita tak betulkan negara ni, dia akan berulang. Sekarang zaman kita ni, kita menyaksikan perkara ni. So, kalau zaman anak kita besok, cucu kita besok, gone dah. Tanah Melayu ni dah gone dah. Apatah lagi dijajah oleh penjajahan ala baru ni, yang Anwar buat ni, habis lah. Sebab tu, kita dalam Tiwalabot, misi dia adalah selamatkan negara. Ini bukan tetap parti. Selamatkan negara ni. Tanah Melayu khususnya ni. Dan hari ni juga Tun ceritalah tentang sejarah 1946. Ini penting. Ini penting sebab Tun ceritalah. Sebab dia terlibat. Orang lain cerita ni tak jalan. Kalau ada cerita semangat dulu 1946 orang Melayu bersatu, orang lain cerita ni tak berapa nak jalan. Secerita pun tak berapa nak jalan. Tapi Tun Mahathir cerita jalan. Sebab dia ada. Betul tak? Dia ada. 1946 tu dia ada. Dia terlibat dalam menentang Malaya Union. Dan Tun ceritakan macam mana orang Melayu ni
Dengan kekangan yang tak ada apa-apa. Bukan macam hari ni. Social media ni semua ni. But orang Melayu melawan. Orang Melayu menentang Malayan Union. Yang gaja-gaja dah sign dah. Gaja-gaja dah sign dah. Menentang Malayan Union. Berjaya. Berjaya. Akhirnya berjaya. Sama macam hari ni. But sekarang ni semua kena ambil kesempatan lah berjuang. Jangan kita tengok saja. Kita tak bolehlah tengok saja, biarkan. Tak boleh. Ini yang Tun masukkan. Tun nak relatedkan 1946 dulu orang Melayu berjuang. Hari ni pun orang Melayu kena berjuang juga. Ni. Kalau kita nak berfikirlah apa yang Tun sampaikan hari ni. Saya tak tahulah korang dapat masuk ke tak masuk. But, sama guys. Cerita dia sama. Dijajah. Perjanjian dalam bahasa Inggeris. 1946 dalam bahasa Inggeris. Sekarang pun dalam bahasa Inggeris. Ramai orang Melayu tak faham. Sama. 1946 ramai orang Melayu tak faham. Sekarang ni pun ramai orang Melayu tak faham. Sama je. Jadi itu sebab kenapa Tun ceritakan tentang semangat apa 1946 sampai hari ni. Yang mana kunci dia adalah penyatuan orang Melayu. 1946 kunci dia penyatuan orang Melayu. Hari ni kunci dia pun penyatuan orang Melayu juga. Kalau kita nak berfikirlah. Jadi itulah antara poin yang Tun cakap lah. Dan lagi Tun bagi tahulah. Tun bagi tahu ada orang kata suruh dia rehat lah, dia 100 tahun. Macam Harun kan. Salim kunyit kongkang ni kan. Tun, mai Tun kat saya Tun. Tun Madi. Kita ginilah guys. Kita fikirlah. Kita semua ada akal. Orang tua tu dah 100 tahun. 100 tahun. 2 kali jadi Perdana Menteri. Dia sendiri letak jawatan. Orang kata dia diktator. Dia menang pilihan raya 5 kali, 2/3 majoriti parlimen. Macam mana nak kata diktator? Dia letak jawatan. Macam mana nak kata diktator? Yang diktator ni Anwar Ibrahim. Dah lah tak menang pilihan raya. Dia dah lah tak menang pilihan raya. Dah tak ada sokongan. Tak nak letak jawatan. Itu baru diktator. Lepas tu tangkap orang. Tangkap sini, tangkap sana. Itu diktator. But, kenapa sampai hari ni Tun Mahathir masih berjuang? 100 tahun. Masih berjuang. Sebab Tun bagi tahu, dia kata, dia ada tanggungjawab. Dia ada amanah. So, selagi mana dia bernyawa, dia akan berjuang lah untuk bangsa dia. Sebab dia dah tengok macam mana dia dijajah oleh British. Dia melalui zaman tu. Dijajah oleh Jepun. Lepas tu dijajah balik oleh British. Perang kemerdekaan. Kena bully lagi dengan British. Dia naik Perdana Menteri. Dia lawan dengan British. Dia tengok segala-galanya. Jadi Tun ada pada setiap zaman. Kita tak ada guys. Ada siapa? Siapa ada setiap zaman ni? Tak ada. Anwar Ibrahim tak ada. Saling kongkang lagi lah. Kunyit sajalah. Dia ada setiap zaman. Yang mana sebab itu kenapa dia cakap dia tak nak negara ni dijajah balik. Dan hari ni perjanjian Anwar Trump ni menyerahkan kedaulatan negara. Itu sebab dia berjuang dan sanggup dia pergi balai polis buat report polis. Kalau kita fikir logik, apa tu 100 tahun Tun? Orang lain boleh buat report polis. Tapi dia nak tunjuk kepada rakyat, kepada kita semua ni lah. Kalau Tun boleh buat report polis, kalau saya boleh buat report polis, pergi balai polis, kenapa rakyat tak boleh pergi balai polis, buat report polis kepada Anwar Ibrahim yang kianat kepada negara ni, yang gadai kedaulatan negara. Itu yang Tun nak tunjuk. Kalau kita nak berfikir, apa cakap tahniah lah kepada sahabat-sahabat seperjuangan Timur Labot yang telah buat report polis, kepada mereka-mereka lain dah pergi beranikan diri untuk buat report polis. But, yang lain, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi ni? Nak tunggu apa? Buatlah guys. Ambil masa, tak lama pun buat report polis ni. Buat report. Jadi Tun akan terus berjuang lah. Dia tak nak biarkan negara ni dijajah semula lah. Dan itulah jugalah tentang perjanjian ketenteraan. Yang ini saya rasa banyak orang masih terpingga-pingga lah. Sebab benda ni tak di-highlightkan. Perjanjian ketenteraan antara US dan juga Malaysia. Selain daripada perjanjian Anwar Trump, Tun highlightkan juga tentang perjanjian ketenteraan. Yang kita pun tak tahu perjanjian ni. Tetapi, saya nak ingatkan dengan semua. US dah lama nak Selat Melaka tau. Selat Melaka ya. Siapa yang pegang Selat Melaka, dia kuasai dunia. Siapa yang kawal Selat Melaka, dia kuasai dunia. Datuk Rohani Ahmad, mantan ahli parlimen, pakar dalam analisis perang, bagi tahu. Kalau mereka menguasai Selat Melaka ni, dia orang boleh buat tol lagi. Yes. Dia orang boleh buat tol. Ni US ni.
US kot. Takkan kau tak kenal mereka ni, macam Anwar Ibrahim lah juga. Ni US ni, dia boleh buat, dia boleh masuk mana-mana negara, dia boleh macam-macam lah. Dia torong sana, dia torong sini, dia boleh buat. So sekarang ni perjanjian ni kita pun tak tahu ni. But mantan Panglima Angkatan Tentera yang komando tu, Tan Sri apa lupa, Abu Hassan, dah buat kenyataan dah. Cuma saya tengok adalah kenyataan yang di counter balik oleh mantan PAT dengan mantan yang itulah seorang tu kan. Kau percaya? Dulu dia juga kata GSB mengajar kanak-kanak meliwat lah, diliwat lah. Jangan percaya lah guys, cerita orang-orang macam ni. Orang-orang Anwar ni jangan percaya lah. So now, Malayan Union 2.0. Guys, Malayan Union 2.0 sekarang ni. Zaman atuk kita, Malayan Union 1.0. Berjaya, kita berjaya. Kenapa? Penyatuan orang Melayu. Now, Malayan Union 2.0. Kita akan berjaya kalau kita bersatu padu. Itulah yang Tun nak tekankan kepada kita semua. Maka kita kena bersatulah lawan. Hanya dengan penyatuan, baru boleh kita lawan mereka. ART ni, perjanjian Anwar Trump ni tak ada beza dengan Malayan Union. So, demi warisan lah. Guys, ni, adik-adik lah, adik-adik yang tengok ni ini untuk korang lah. Untuk anak cucu cicit korang lah. Kita dah ada anak dah. Mungkin untuk cucu kita besok. Korang ni yang belum kahwin ni kan. Adik-adik umur 20, 18. Untuk anak cicit korang ni. Apa yang Tuan Mahdi cakap hari ni. Maka sebab itulah Tuan minta untuk kita berjuang bersama-sama dengan dia. Tuan tak minta disanjung. Tuan tak minta dipuja lah, melangit lah. Macam papan non kau tu. But Tuan minta untuk kita berjuang bersama-sama dengan dia. Dan kena lawan pengkhianat-pengkhianat ni. Siapa pengkhianat? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada negara. Setuju? Setuju? Ya, dia pengkhianat pada agama, dia pengkhianat pada bangsa, dia pengkhianat pada negara. So takkan kita nak biarkan? Takkan korang nak biarkan? Tak boleh guys, kena lawan. Engkau tengok contoh macam Salim Kongkang ni. Kau tengok Salim Kongkang ni kan, bermaharaja lela, untouchable, kan? Sebab Anwar Ibrahim lah. Sebab kawan Pemek. Itu sebab dia kebal. Angkuh, belagak. Sebab kawan Anwar Ibrahim lah. Bukan itu saja, macam-macam lah kita tengok ni. Jangan tipulah tak nampak. Macam-macam kita nampak. Jadi guys, masa dah tak banyak, ada lebih kurang 13 hari untuk kita batalkan perjanjian Anwar Trump ni, perjanjian ART ni. All out lah. Kita kena bersuara, kita kena bercakap, kita kena buatlah konten ke apa ke untuk bagi kesedaran pada ahli keluarga kita, saudara mara kita, sahabat-sahabat kita, dan inilah, secara awam ni, umum pada semua ni. Dan buat laporan polis. Kenapa kena buat laporan polis? Sebab kita nak eret Anwar ke muka pengadilan. Korang tak nak eret Anwar muka pengadilan? Aku tak nak bagi dia pencen. Aku nak sumbat dia dalam penjara. Sebab kita kena ikut undang-undang. Negara ni ada undang-undang. Kena buat report polis. Soal polis ambil tindakan, tak ambil tindakan, yang penting kita buat, jalankan tanggungjawab kita. Betul tak? Kalau ikutkan, memanglah kita rasa macam ada benda lebih besar kita nak buat kat dia kan. Tapi kita kena ikut undang-undang. Marah macam mana pun kena ikut undang-undang. Jadi sebab itulah, saya harap besok, malam ni ke, buat lagi laporan polis. Kepada yang dah buat, tahniah. Kepada yang belum buat, ambil masa buat. Tanggungjawab kita guys, nak selamatkan negara. Kalau orang kata kau buat apa? Kau buat apa? Kau tahu kau mampu buat apa kan? Kena buat. Okey, Cun. Orang ni tak sabar nak cerita Salim Kongkang ni. Daripada tadi saya tengok. Saya cerita hari ni apa hal? Hari ni kenapa turun? Macam-macam lah. Minum dulu.